Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Sulaiman bin Muhammad Ali dari SMK Sama Gagah. Pada hari ini saya ingin berkongsi sedikit tentang sebuah novel yang sangat memberi inspirasi dan pengajaran untuk saya, iaitu sebuah novel Laskar Pelangi hasil karya Andrea Hirata. Novel ini mempunyai 456 halaman bercetak. Naskah ini menceritakan tentang 10 orang pelajar yang bersekolah di sekolah yang hampir ditutup kerana kemiskinan di Pulau Belitung. Walaupun mereka dalam keadaan yang susah dan kemiskinan, tetapi mereka mempunyai semangat yang tinggi untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Watak utama dalam novel ini ialah ikan dan rakan-rakannya iaitu Kucai, Lintang, Mahar dan lain-lain. Semasa mereka bersekolah di sana, mereka berasa sangat bangga dan gembira kerana mempunyai seorang guru yang bernama Bu Mus dan seorang guru lagi yang bernama Pak Alfad yang dengan sabar mengajari anak-anak di Pulau Belitung. Novel Laskar Pelangi juga menunjukkan bagaimana persahabatan dapat mengatasi kesukaran hidup, seperti Lintang yang bijak dan Mahar yang kreatif. Menunjukkan bahawa kemiskinan dan kekurangan bukan halangan untuk kita terus belajar dan menuntut ilmu demi masa depan negara. Seperti di SD Muhammadiyah, sekolah yang hampir ditutup kerana kekurangan pelajar tetapi tidak sempat kerana genap 10 orang pelajar mendaftar di sekolah tersebut. Dan 10 orang pelajar inilah yang menjadi Laskar Pelangi. Nama Laskar Pelangi ini diberikan oleh gurunya kerana mereka sangat menyukai pelangi di Pulau Belitung. Walaupun mereka bersekolah di sekolah yang susah, ternyata kumpulan Laskar Pelangi berhasil meraih prestasi seperti pada Lumba Karnival. SD Muhammadiyah tidak mempunyai dana untuk membuat kostum, tetapi Mahar yang kreatif berhasil memanfaatkan dedaunan untuk dijadikan kostum dan mendapat johan di pertandingan tersebut. Selain itu, Lintang Ika Sahara juga berhasil memenangkan pertandingan cerdas cermat dan mengalahkan sekolah-sekolah yang lebih berprestasi daripada mereka. Suatu hari, ayah Lintang telah meninggal dunia dan Lintang terpaksa berhenti sekolah untuk menafkahi adik bongsunya. Padahal Lintang adalah seorang pelajar yang paling bijak di dalam kelasnya dan bercita-cita menjadi ahli matematik. Apakah kawan-kawannya berhasil memujuk Lintang untuk kembali bersekolah? 12 tahun kemudian, Ika yang berhijrah telah pulang ke kampungnya dan gurunya yang bernama Bu Mus berasa amat gembira dan bangga kerana anak-anak Laskar Pelangi kini telah menjadi CEO di perusahaan R&D, menjadi wakil rakyat dan dapat menyambung pengajiannya di universiti-universiti terkenal di Eropah. Watak kegemaran saya dalam novel ini ialah Mahar kerana ia seorang yang kreatif dan mempunyai bakat seni. Setelah saya habis membaca novel ini, pengajaran yang saya dapat ialah walaupun kita telah dalam keadaan yang susah, tetapi itu tidak menjadi halangan untuk kita terus belajar dan menuntut ilmu demi masa depan negara. Pada sesiapa yang ingin membeli buku ini berharga RM28 di Semenanjung dan berharga RM31 di Sabah dan Sarawak. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.